Hai semua, peperiksaan matematik 2025 dah makin dekat kan? Dan soalan paling besar sekarang bukannya nak belajar apa, tapi macam mana nak belajar dengan lebih bijak. Hari ni kita akan bedah ramalan fokus untuk subjek matematik. Anggap ni bukan ramalan nasib tau, tapi peta strategi untuk korang takluki peperiksaan nanti. Soalan ni mesti tengah bermain-main kat fikiran korang kan? Rasa macam risau sikit, tak pasti nak mula dari mana. Relax, jangan risau. Dalam beberapa minit ni, kita akan susung semua kerisauan tu jadi satu plan tindakan yang jelas. Okey, jom kita mula. Ini dia perjalanan kita untuk hari ni. Mula-mula kita fahamkan dulu apa itu ramalan, lepas tu kita pecahkan kepada 3 zon penting. Hijau untuk asas, kuning untuk bina markah dan merah untuk soalan-soalan kebat. Last kali, kita gabungkan semua ni untuk bina strategi belajar khas untuk korang. Simple dan straight to the point. Okey, kita masuk bab pertama. Cuba bayangkan, ramalan ni bukan sekadar senarai topik biasa, tapi ia adalah senjata rahsia korang. Bila korang faham benda ni, korang boleh fokuskan tenaga korang pada sasaran yang betul. Tak adalah main tembak je semua topik. Jadi, apa benda sebenarnya ramalan tumpuan ni? Ia bukan magic atau tilik nasib tau. Sebenarnya, ia satu analisis data. Kita kaji corak soalan-soalan tahun lepas macam seorang detektif. Tujuannya satu je, nak kenal pasti topik mana yang paling panas atau popular dan paling penting, kita kelaskan ikut tahap kesukaran. So, senanglah korang nak susun strategi belajar. Jom kita mulakan dengan yang paling asas tapi paling kritikal, zon hijau. Fikirkan zon ni macam tapak rumah. Kalau tapak tak kukuh, rumah pun boleh goyang kan? Inilah dia topik-topik wajib kuasai untuk pastikan korang lulus dengan selesa. Okey, cuba tengok jadual ni. Nampak tak? Topik-topik ni merangkumi dari tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Ada asas macam nombor dan poligon, lepas tu kita gerak ke pengurusan kewangan dari tingkatan 4 dan sampailah ke variasi dan transformasi yang basic dari tingkatan 5. Kunci untuk semua topik ni ialah ia lebih kepada pemahaman konsep asas dan pengiraan yang direct. Tak ada pusing-pusing sangat. Tapi ingat, jangan sesekali pandang rendah pada topik-topik ni tau. Setiap satu markah tu sangat berharga. Bila korang dah betul-betul kuasai zon hijau, korang sebenarnya dah bina satu safety net untuk markah peperiksaan korang. Inilah tapak yang akan sokong semua markah yang lain. Okey, tapak dah kukuh. Sekarang masanya untuk kita bina markah. Jom kita masuk ke zon kuning. Dekat sinilah kita mula nampak beza antara mereka yang sekadar lulus dengan mereka yang dapat grade yang lebih baik. Dekat zon kuning, level dia naik sikit. Kita ada topik macam statistik dan matriks dari tingkatan 4, lepas tu ada trigonometri dan kebarangkalian dari tingkatan 5. Topik-topik macam ni biasanya perlukan pemahaman formula yang lebih mendalam dan langkah pengiraan yang lebih panjang sikit. Memang selalu keluar dalam kertas 2 bahagian A. Dan ini poin yang sangat penting. Penguasaan kat zon kuning ni lah yang akan lonjakkan grade korang dari sekadar lulus kepada kredit. Kuncinya? Bukan setakat hafal formula, tapi betul-betul faham macam mana dan bila nak guna formula tu. Itulah bezanya. Anda dah kuasai zon hijau dan dah selesa dengan zon kuning. Sekarang, jom kita sasar yang lebih tinggi. Selamat datang ke zon merah, zon untuk mereka yang betul-betul nak skor cemerlang. Cuba tengok senarai ni. Rangkaian dalam teori graf, cukai dan insurans, pelan dan dongakan. Nama topik pun dah nampak heavy kan? Ini bukan lagi soalan kira-kira biasa. Ini adalah soalan-soalan aras tinggi atau kebat yang menguji cara korang berfikir, menganalisis dan selesaikan masalah yang kompleks. Selalunya, soalan-soalan ni ada kat bahagian B dan C kertas 2. Jadi, fahamkan ini. Kalau sasaran korang adalah grade A, zon merah inilah medan pertempuran utama korang. Setiap soalan dari zon ni yang korang berjaya jawab, ia akan bagi lonjakan markah yang sangat besar. Memang ia perlukan latihan yang gigih dan pemikiran kritis, tapi percayalah, ganjarannya sangat berbaloi. Baiklah, kita dah ada semua maklumat. Kita dah faham setiap zon. Sekarang, bahagian yang paling penting. Macam mana kita nak tukarkan semua maklumat ni jadi satu pelan tindakan yang berkesan? Macam mana nak bina strategi belajar peribadi korang? Pelan dia simple je. Ada 3 langkah. Langkah pertama, kukuhkan asas. Pastikan semua topik dalam zon hijau tu korang kuasai 100%. Jangan ada yang tertinggal. Langkah kedua, bina markah. Buat latihan topik zon kuning secara konsisten. Sampai korang nampak je soalan, terus tahu nak guna formula apa. Dan langkah ketiga, capai cemerlang. Bila 2 zon pertama dah mantap, barulah cabar diri dengan soalan-soalan kebat dari zon merah. Jangan takut buat silap, sebab dari situlah kita belajar. Jadi, selepas kita bincangkan semua ni, soalan tu kembali kepada anda. Di mana kedudukan anda sekarang dan apakah langkah anda yang seterusnya?
Adakah anda nak fokus kukuhkan zon hijau dulu atau anda dah bersedia untuk bertempur di zon merah? Strategi anda bermula sekarang. Selamat maju jaya!